Assalamualaikum. Saya Nur Safiawati binti Muhammad Ismail. Dan saya Ku Alia Khadijah binti Ku Azlan. Ramadan hadir membawa 1000 keberkatan. Bulan untuk kita muhasabah diri dan juga bulan untuk kita belajar memberi. Dalam kesibukan kita menjalani ibadah, masih ada insan di sekeliling kita yang memerlukan sedikit perhatian dan bantuan. Maka, pada Ramadan kali ini, SK Sungai Dua menganjurkan program Infak Prihatin Ramadan SKSD bagi menyemarakkan semangat Ramadan dalam kalangan warga sekolah dan komuniti masyarakat. Program ini juga bertujuan untuk berkongsi rezeki sesama kita, menentunya anak-anak yatim dan keluarga yang kurang berkemampuan, agar mereka juga dapat membuat persediaan menyambut Hari Raya dengan lebih bermakna. Program ini terbuka kepada ibu bapa dan penjaga murid SKSD, masyarakat sekitar, guru dan kaki tangan sekolah. Kami menggalakkan sumbangan dan infak yang diterima adalah barangan keperluan rumah dan makanan seperti beras, minyak, makanan kering, barangan kebersihan serta keperluan asas lain. Program Infak Prihatin Ramadan SKSD ini akan berlangsung selama 2 minggu, bermula 1 hari bulan Mac sehingga 12 hari bulan Mac. Barangan sumbangan infak boleh diletakkan di dalam bekas yang disediakan di Pondok Keselamatan Sekolah. Ia memudahkan ibu bapa serta orang ramai untuk datang memberi sumbangan walaupun pada hujung minggu. Semua sumbangan yang terkumpul ini akan diagihkan kepada anak-anak yatim pada hari terakhir persekolahan agar mereka dapat membuat persediaan bagi menyambut hari raya yang akan datang. Mungkin bagi kita, sumbangan itu kecil nilainya. Namun bagi mereka, ia membawa sinar harapan dan keceriaan menjelang hari raya. Maka, Ramadan pada kali ini, marilah kita berkongsi rezeki. Infak Prihatin Ramadan SKSD. Sedikit daripada kita, besar artinya untuk mereka.